Kira. Nak tanya Okey. macam mana baca kompas time masuk hutan lah? Nak tengok kiblat solat. Gunalah phone. Kalau bateri habis? Oh, okey, kan kita habis. Okey, jom. Aku tunjuk Hmm. Okey, first kena ada kompas lah. Ha. Okey, bila ada kompas, first kali kau kena cari ni line tengah. Line tengah kau kena selarikan dengan N. Okey, kita dah selarikan. So, kita kena tahu degree untuk kiblat berapa? 292. 292 lah. So, kita akan cari yang warna hitam ni, kita akan cari 292. 292 kat mana? Kita akan pusing bahagian atas. 292, 292, 292. Okey, dah dapat 292. Lepas tu bila hitam ni dah dapat 292, kita akan pusingkan base ni ke arah N. Kita akan cari balik. Sap. Okey, so bahagian tengah dengan N dah sedari. So inilah kiblat kita. Ini cara nak tengok kompas bila dalam hutan. Kalau telefon mati ke apa semua. Okey, dah dapat semayang lah. Dah. Dah boleh pergi semayang. Okay. Terima kasih bro.